Ha, eloklah tu. Aku nak masuk YouTube. Ha. Meja ni mampat lagi nak order. Nasi goreng siapa? Topik. Siapa punya? Oi, mantap. Dah. Dah boleh kerja kat sini dah. So, kalau customer nak, dah tahu harga dah. Saya kira kan Iswam. Bagi saya kira. Siapa lagi Iswam? Sana ada Iswam? Tak ada. Ada Iswam, kat Dayam ni dua. Bali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. وهو سميع عليم. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya kami berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Pedas dik. Mega nampak tu. Oh itu. Ya. Jom. Sana sampai. Ambil. Dia naik kapan? Sini. Dek. Sini. Awak semua dia lah. Siapa lagi? Mama. Ada kita pula. Betul lah kami orang share. Kita orang share. Satu. Oh, banyak kenapa dua? Lepas tu Kalau aku. tak ada bandingnya. Ini nama dia pulut mangga. Dia nak interview. Selalu. Pakai urat kan. Tak nak kak? Saya. Dah. Karaoke. Pergi karaoke. Ingat ada orang datang. Kita cuba rasa dulu. Dia sepatutnya menggunakan santan yang betul ya. Bukan santan yang menggunakan dibantu dengan gula. So dia tak jadi pulut mangga. Kalau betul-betul nak makan pulut mangga, mari ikut saya ke Vietnam. Pulut beletu. Tapi saya nak cakap dia punya pulut serui. Kalau orang Kedah buat, dia akan lembut sebab kita tanam. Ini dia masak, so jadi serui. Tak cukup santan. Mungkin santan dia dengan gula. Tapi Kak Fit jadi saksi semalam dengan dua Kak Fit kan? Ubed dah tak nak main saya. Semalam dengan dua Kak Fit. Dia kata, Ubed dah jual saya. Ya. Ya. Betul. Dah. Jika khawatir tu ada orang belanja dalam belanja. Saya tak ada hal.